Okey, malam ni kita tengok telaga. Kita baru siap buat meja ni, tapi belum komplit lagi lah. Kita dah tengok kedalaman telaga. So malam ni kita cuti dulu lah untuk live malam ni. Live korek telaga kita bercuti dulu untuk malam ni, bagi laluan untuk sumbing ke apa ke, untuk rehat-rehat dulu. So esok malam baru kita start buat. Sebab malam ni kita dah bubuh ayak kat telaga tu, kita nak bagi ayak tu turun. So nak bagi dia kering dulu. Ni kita sambil-sambil tu kita tengah siapkan telaga tu. Mari kita tengok kedalaman dia. Jadi kita buah ayak, kita bawa turun sikit. Ui, tu dia. Nampak dalam tu. Lalu turun malam ni main kelobok. So yang nombor 2 tu kita bawa turun aku. Yang ni atas ni tak apa, kita nak buka last, nanti baru kita buka. So kita tak boleh nak terus turun tu, kita tunggu ada kok sampai dulu. Dan baru satu lagi kan, so malam ni kita cuti dulu lah. Kita tak live lah malam ni, malam ni kita cuti dulu. Kita nak buat kerja dulu untuk apa yang kita boleh buat. So kita tengah siap-siapkan kita punya meja sambil-sambil tu lah. Alhamdulillah. Okay guys, siapa yang berminat dalam masa yang sama, siapa yang berminat anak ayam Lohman Brown, so ada anak bakar pun ada, boleh DM kita lah. Light saset BPR, yang kalau untuk anak ni light saset dengan Rhode Island. Yang lain kita ada anak Lohman pun ada, so boleh DM kita. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.